بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian insya-Allah malam ini ayat yang ke-79 surah Ali Imran. Semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin aw yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Ayat yang sebelum kita baca tadi, iaitu minggu lepas, dipanggil ayat terakhir, syikayah. Ayat terakhir, ayat kelima mengenai syikayah, iaitu Allah merungut tentang degilnya ahli kitab. Degilnya ahli kitab, mereka tidak jujur dengan ilmu mereka, yakni mereka telah menipu kitab-kitab Taurat mereka dengan memusing-musingkan lidah mereka, mengubah maknanya, ataupun istilah Haji Amir kata spin kan, spin boleh pakai tu, maknanya yalwuna alsinatahum, mereka memutar-mutarkan lidah, maknanya memutar lidah ke, memutar maksud kata-kata ke, memutar bahasa ke, janji litahsabuhu minal kitab, maknanya untuk mengubah makna kitab tersebut, itu tujuannya. Maknanya sama ada matan ke, maksud sebenar ke, ataupun kefahaman-kefahaman lain, syarah lain ke, janji menimbulkan perubahan dalam maksud sebenar yang Allah nyatakan dalam kitabnya.
Tapi Allah jawab, wa ma huwa minal kitab, dan tidak ada dalam kitab macam itu. Tapi mereka tipu saja. Bukan setakat itu, mereka menjual nama balik. Mereka membuat kepalsuan. Dalam bab kita ni, wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indallah. Dia kata mana tadi? Wa yaqulu mereka berkata, mana tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa yaquluna huwa min indillah, dan mereka mengatakan dia dari sisi Allah. Kalau zaman sekarang ini orang menyebarkan hadis palsu, baca hadis palsu, baca tafsir palsu, mereka mengatakan itu dari sisi Allah. Takkan mereka nak sampaikan kalau mereka yakin betul? Maka mereka menipu, mereka mengatakan itu di sisi Allah sebenarnya. Tapi Allah jawab, wa ma huwa min indillah, tidak ada benda tu di sisi Allah. Nabi pun tak kata macam itu, Allah pun tak kata macam itu, tapi mereka dalam ceramah-ceramah mereka nyatakan hadis-hadis ataupun tafsir-tafsir yang sedemikian rupa. Jadi Al-Quran jawab persoalan ahli-ahli kitab Taurat ini. Tapi kalau bagi Al-Quran, tidak ada orang menjawab lah sekarang ni. Pasal Al-Quran merupakan kitab terakhir sekali, maka mereka yang mempelajari yang benar baru boleh berhujah untuk menolak pemalsuan yang mereka buat terhadap hadis ataupun tafsir Al-Quran itu. Maka mereka jual wa yaquluna 'ala Allahil kadzib, mereka mendusta atas nama Allah sebenarnya. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu itu, ulama-ulama mereka lah. Itu yang sebelum ini, maknanya Allah merungut degilnya golongan-golongan ahli kitab, walaupun mereka faham kitab mereka, mereka yakin dengan Nabi mereka, tapi atas dasar dengki, atas dasar kepentingan dunia, mereka mengubah perkara-perkara tersebut dalam tidak amanah dengan ilmu, maka mereka telah memalsukan tafsiran-tafsiran atau dengan kata-kata Nabi mereka. Jadi ayat yang kita baca sekejap tadi sambungan daripada kedegilan mereka menimbulkan kesamaran dalam masyarakat. Itu punca dia. Mereka menimbulkan kesamaran. Kesan mereka mengubah ayat-ayat Allah, kesan mereka mengubah daripada kata-kata Nabi mereka mengubah agama mereka, kitab mereka. Jadi bila mereka mengubah sebut, sebahagian masyarakat samar. Kerana mereka terpengaruh dengan kata-kata ahli kitab mereka. Dan Allah menukilkan di antara kepercayaan ataupun kesamaran mereka ialah ada golongan Nasara ini, mereka jual amalan-amalan yang mereka buat adalah daripada kata-kata Nabi Isa AS. Mereka berhujah. Mereka memalsukan kata-kata Nabi Isa. Sama tak dengan orang sebar hadis palsu? Mereka kata itu daripada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi tak pernah kata pun. Tapi dah lama dulu ada perkara ni, maka golongan-golongan Nasara ini jual kepada yang berhujah dengan mereka, inilah kata-kata Nabi Isa AS. Di antara kata-kata mereka, di antara kesamaan mereka, ialah mereka mengatakan Nabi Isa yang suruh mereka beramal untuk minta bantuan, pertolongan kepada Nabi Isa sendiri. Nabi Isa kata kepada orang Nasara, kamu boleh minta dengan Allah, boleh, dengan aku boleh juga. Itu kata-kata mereka. Jadi mereka percaya dengan ni. Jadi apabila selepas 500 tahun, 6 tahun lepas tu, lahir junjung besar kita Nabi Muhammad SAW, baca ajar Al-Quran, dan cerita benda tadi balik, mereka marah. Mereka dah pernah jalan-latan jumpa Nabi tadi, nak berhujah. Kenapa Nabi kita kata tak boleh menyeru kepada Nabi Isa? Sedangkan bagi pendapat mereka, Nabi Isa cakap mereka macam tu. Begitu juga dengan orang Yahudi. Nabi Uzair kata boleh seru dia. Itu persoalan mereka ini. Allah jawab persoalan mereka dalam ayat ni. Ini hujah lah. Hujah orang yang mereka hadis-hadis palsu. Ini dia punya hujah dia. Tengok kita tengok ayat yang kita baca sekejap tadi. Kenapa mereka menjual Nabi mereka tak kata. Nabi mereka kata. Itu maksud dia.
maka nali basyarin adalah tidak mungkin. Adalah tidak mungkin li basyarin bagi seorang manusia. Di sini kita nabi lah, nabi ke ulama besar ke yang buat supaya benda tak betul. Tak mungkin. Pasal mereka mahir nabi especially maka nali basyarin tidak mungkin bagi seorang manusia. Siapa dia manusia ni? Ayyutiyahullahul kitaba, bahawa telah memberi Allah kepadanya kitab. Bila mereka diberi kitab, tak mungkin mereka nak mendustakan selain dari kitab mereka sepatutnya. Ini Allah bantah. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah beri kitab kepada mereka, mereka baca kitab tersebut, pasal kitab itu daripada Allah. Allah yang tulis kitab tersebut. Dan di antara perkara-perkara utama dalam kitab ialah Allah nak perkenalkan diri dia. Tiba-tiba kamu kata macam lain. Sedangkan aku bagi kitab aku kepada Nabi aku sebagai contoh. Lepas tu wal hukmah, hukum hakam. Maknanya cara mana nak faham kitab tadi pun Nabi aku jelaskan. Kalau ikut Imam Syafi'i, dia kata kitab ini Allah, apa tu, hukum inilah sunnah. Dua perkara. Maknanya kitab Allah, ayat Allah berkenaan Allah, dan juga sunnah Nabi. Itu maksudnya mana al-kitabah wal hukmah, kitab Allah tentang siapa Allah, akhirat, berbagai-bagai perkara-perkara rukun iman, dan juga wal hukmah inilah bagaimana cara nak memahami kitab tadi. Pun Allah cerita juga, Nabi utuskan juga perkara tadi, wan nubuwah, dan juga kenabian. Aku lantik Nabi Isa ni sebagai Nabi juga, benda-benda tadi. Dia beri kenabian kepadanya. Mana aku lantik seorang Nabi, aku bagi kitab dengan dia. Dia tunjukkan cara-cara nak beramal kitab taat kepada Allah. Kitab tadi 3 perkara di sini. Summa, kemudian summa Nabi tadi, summa yaqula linnasi, berkata kepada manusia ini, kepada umatnya. Nabi tadi dah faham kitab, dah Allah cerita cara-cara nak taat dengan dia, bagi Nabi lagi. Maka kemudian Nabi tadi adakah logik? Kunu, dia kata apa? Dia kata kepada manusia, kunu, jadilah kamu wahai umatku ibadalli min dunillah, beribadat menjadi hamba kepada aku selain daripada menjadi hamba Allah. Mungkin tak? Tak mungkin. Tak mungkin yang kamu fitnah tadi mengatakan Nabi Isa suruh umat dia sembah Nabi Isa. Cuma dia tak faham di sini konsep seru. Seru, dia kata kita boleh seru, cuma dia tak faham konsep seru itu sebagai beribadat. Sini menjadi hamba. Kalau seru, minta tolong, tak apa dia kata. Tak masuk, tak apa dia kata. Jadi dia tidak faham mengenai perkataan seru. Sedangkan hadis Nabi, seru-seru itu merupakan ibadat. Doa seru ni, ada hajat, minta dengan Allah. Ada masalah, minta dengan Allah. Sebab tu dia dalam hadis Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadat. Tapi tiba-tiba dia kata, boleh seru dengan selain Allah pun boleh juga seru. Sedangkan kitab Allah, tak boleh. Tapi dia reka mengatakan, Nabi suruh ajar macam tu. Jadi Allah bantah. Tak mungkin orang yang aku lantik Nabi, bagi kitab dengan dia, tunjuk cara-cara nak faham kita untuk beribadat kepada aku saja. Tak mungkin dia cakap dengan kawan dia supaya boleh seru dengan dia. Ada hajat minta dengan Nabi saja, ada masalah minta dengan Nabi saja, tak payah minta dengan aku. Itu Allah bantah. Jadi orang yang cerita macam itu ada pun sekarang ini, bila dia beramal dengan hadis-hadis palsu, pasal bercanggah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, boleh pergi puja kubur dan perkara-perkara khurafat lain lah, dalam contoh dalam konteks kita sekarang ni. Walakin akan tapi apa Nabi tadi cakap? Nabi tadi cakap kunu rabbaniyina, jadilah kaumku orang rabbaniyi. Orang-orang yang rabbani, orang yang ada nisbah dengan Rabb, nisbah dengan Tuhan. Tuhan tempat ibadat, Tuhan tempat minta tolong, Tuhan tempat berdoa, Tuhan segala-galanya.
Maknanya kita menisbahkan setiap ibadat hanya dengan Allah, Rabbaniyin. Maknanya seumpama kitab dia, sebenarnya hadis dia, itu saja ruang lingkup Rabbaniyin. Lain tiada. Ini yang Nabi cerita. Tapi kamu dah reka, kamu menjual nama Nabi Isa, reka-reka cerita supaya tak menjadi Rabbaniyun, tapi menjadi orang yang minta sembah dengan dia. Kenapa macam tu? Bagaimana cara nak jadi Rabbaniyin, nak menisbahkan kepada kita ini Allah ni, maknanya ahli kepada Allah, ahli kepada Rabb. Rabb buat kita, Rabb jaga kita, Rabb urus tabir kita, ada hajat, Rabb yang selesaikan, ada masalah, Rabb yang sempurnakan. Itu Rabbaniyin. Segala-galanya mentauhidkan Allah. Allah nak. Bagaimana cara nak mentauhidkan Allah? Allah jelas sekali. Nabi-nabi tadi bila baca kitab aku bagi hukuman dia, aku bagi ruang dia, maka bima kuntum tuallimunal kitaba. Karena cara dia nak jadi Rabbaniyin inilah mesti tuallimuna, mempelajari, memahami, mengajar kitab aku. Itu je. Nak jadi rapat dengan Allah, tidak ada cara lain. Allah kata setiap orang mesti menjadi orang yang alim, ulama. Yang ni nak jadi ulama tadi tidak ada jalan pintas kecuali memahami kitab Allah. Bima kuntum tuallimunal kitaba. Nak jadi orang Rabbaniyin tidak ada cara lain. Kena memahami kitab aku, mengajar kitab aku, beramal dengan kitab aku. Itu ya cara dia. Kuntum tuallimunal kitaba. Pertama. Yang kedua, wa bima kuntum tadrusun. Dan kerana sebelum kamu mahir boleh mengajar, pandai kitab aku, wa bima kuntum tadrusun, dirasah. Maknanya dirasah ini kena muzakarah dan belajar. Maknanya belajar berulang kali, tadarus. Kena berulang kali Quran ni. Baca lagi. Tadabbur, ulang, baru jadi orang Rabbaniyin. Maknanya dalam konteks ini mengajar dan belajar dan mengajar secara berterusan. Tak boleh stop. Baru jadi Rabbaniyin. Kalau tidak, tak menjadi. Kalau tak layak. Ini yang nak ceritanya, nak pergi syurga mesti kena ada Rabbani, orang rapat dengan Allah. Maka nak ada macam itu, kena jadi. Allah kata bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tafsir mengatakan tadrusun inilah berulang-ulang kali baca Quran, baca sambil faham maksud dia. Pasal dia nak kaitkan dengan memahami apa hasrat Allah dalam kitab itu, barulah menepati syarat dia. Boleh jelas itu. Maka pengajaran kitanya maknanya menjadi tamparan kepada orang yang reka hadis palsu lah. Orang yang mengajar benda yang karut-marut, rupa-rupanya Allah bantah mereka itu kerana punca asalnya mereka tidak memenuhi tuntutan tadi, iaitu jahil Quran, tak betul-betul memahami Al-Quran, tafsir Quran mengikut hawa nafsu mereka sendiri. Itu punca dia. Ayat 80 pun sama juga, dia sambungan daripada ayat 79. Wala ya'murakum, dan Nabi juga tidak menyuruh kamu. Nabi tadi juga berpesan, di samping tidak supaya menyembah dia, minta tolong kepada dia, Nabi juga ya'murakum, tidak menyuruh kamu, wahai kaum, apa dia? Antatakhidul malaikah, kamu menjadikan para malaikat, wan nabiyina, dan para nabi untuk jadi arbaba ni kait dengan Rabb juga. Maknanya ada Rabb yang lain selain pada Allah, mana ilah-ilah yang lain. Arbaba ni wakil-wakil Allah ataupun naib Allah ataupun selain Allah, arbaba, tuhan-tuhan ataupun ilah-ilah yang lain. Dalam Islam kita nafikan la ilah, tidak ada ilah melainkan Allah. Kita nafikan arbaba tu. Mana ilah tak adalah arbaba. Tapi jangan kamu, kaumku, setiap Nabi akan cakap macam ni, tak boleh kamu menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai arbaba. Yang ni kamu seru dia, kamu minta tolong dengan dia, ada hajat minta dengan dia, ada masalah minta dia, pergantungan hati, kamu tak boleh. Dalam Al-Quran kadang-kadang Allah nyatakan perkara antatakhidul malaikah wan nabiyyi awliya, kadang-kadang patung-patung berhala, semua sama.
Konsepnya kiblat tawajuh. Kita ada kiblat tawajuh selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kategori yang Allah nak tegur ini. Tak mungkin orang yang seorang Nabi akan suruh buat perkara-perkara ini. Tapi diselewengkan oleh orang-orang yang jahat, ulama su tadi, dia memimpin ke arah ini. Maka Allah batah hujah-hujah mereka ini. Tak mungkin Nabi ada boleh ajar seru kepada selain Allah. Lepas tu Allah tegur lagi. Allah tegur lagi dari segi itu, tegur golongan-golongan yang terpedaya dengan hadis-hadis palsu dan tafsir-tafsir palsu ini. Dia kata ini, dah jual nama Nabi ini. Adakah patut ayat murukum bil kufri? Apakah patut seorang Nabi tadi menyuruh kamu bil kufri menjadi kafir? Patut kamu seorang Nabi, sepatutnya dia ajak kamu ke arah agama Islam, ke arah agama yang benar. Tapi tiba-tiba kamu fikirlah, takkan Nabi tadi ajak kamu ke arah kafir balik? Ba'da id antum muslimun, setelah kamu dah terima agama untuk mentauhidkan Allah dah. Tiba-tiba kamu kata Nabi ni ajak untuk mensyirikkan Allah lagi. Adalah perkara mustahil perkara ini. Maka selesailah ayat pertama hingga ayat 80 surah Al-Imran, cerita bab tauhid, cerita bab ketauhidan, iaitu apabila Nasara daripada Najran datang jumpa Nabi, dia berbahas bab perkara-perkara ini, maka Allah suruh Nabi jawab. Allah turunkan surah Ali Imran ini. Selesai bab tauhid, masuk tajuk baru 81, tajuk kenabian, tajuk risalah, ke risalah pula. Tadi bab tauhid. Jadi ayat 80 tadi bila cerita bab nabi-nabi, bila cerita bab kenabian, tak cerita bab nabi-nabi tadi menyebarkan mereka menjual nama-nama nabi. Bismillah. Mereka mengatakan Nabi Isa suruh mereka membuat kesyirikan. Mereka mengatakan, orang Yahudi pula, Nabi Uzair kata boleh sembah, boleh bergantung harap dengan dia. Orang Nasara mengatakan, Nabi Isa mengatakan boleh seru, boleh minta tolong dia. Maka Allah jawab dalam ayat 81, Nabi-Nabi bukan semacam itu. Maka Allah cerita tajuk dia tajuk risalah. Apa ni? Tajuk risalah pula. Bagaimana kenabian dia. Ceritalah bagaimana Nabi Isa sebenarnya. Tengok. Wahai orang Nasara, Nabi Isa bukan sebagaimana yang kamu canangkan. Dia minta seru kamu di samping Allah. Dia bukan macam itu. Tapi kamu diselewengkan oleh golongan-golongan ahli-ahli kitab yang ada sebagai ulama su tadi. Wa iz akhazallahu, dan ketika mengambil Allah, wa iz akhazallahu mitsaqan nabiyina, dan ketika mengambil Allah perjanjian para nabi. Maknanya Allah cerita, wahai orang Nasara, wahai orang Yahudi, wahai orang Al-Jalah, dan wahai semua baca Al-Quran, setiap nabi ini sebelum Allah lantik dia nabi, sebelum Allah bagi dia kitab, Allah ada perjanjian. Maknanya Allah bagi tahu perkara gaib ni. Allah berjanji dengan setiap nabi yang Allah lantik. Allah janji, pegang janji dulu, tunai janji dulu, berikrar dulu. Ni yang kita, wahai manusia semua, wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyi, ketika mengambil Allah perjanjian dengan para nabi, lama ataitukum, sungguh apa yang aku beri kepada kamu, apa dia? Min kitabin, berupa kitab. Sebelum aku berkitab dengan kamu ni, kitab Taurat ke, kitab Injil ke, kitab Quran ke, kitab Zabur ke, sebelum aku bagi kitab tu, aku janji ke Nabi dulu. Bagi kitab. Berupa ataitukum min kitabin. Aku beri kepada kamu ini kitab. Apa kitab lah? Apa kitab? Lepas tu wal hikmah, dan hikmah. Maknanya aku ajar Nabi tadi supaya tunjuk cara-cara nak taat dengan aku sebagaimana kitab tadi.
Aku bagi kitab. Dalam kitab itu aku ceritakan siapa aku. Dah. Tentang tauhid aku, tentang akhirat, tentang segala-galanya. Lepas tu, yang kedua, aku bagi juga wal hikmah. Hikmah dia. Mana kefahaman. Mana kefahaman boleh baca kitab tadi. Sebab tu kefahaman di sini, sebelum kita boleh faham kitab tadi, kita kena faham. Itulah sunnah tadi. Nabi ajar cara-cara nak taat dengan Allah seumpama dalam kitab dinamakan hikmah. Inilah Imam Syafi'i kita mengatakan kitab dan hikmah inilah Al-Quran dan sunnah, dua perkara ni. Maka sebelum Allah bagi Al-Quran dan cara-cara taat dari sunnah tadi, Allah berjanji dengan setiap Nabi. Maka summa kemudian dia cerita kepada janji. Bagian janji tu kita kira kepada janji tu. Summa kemudian ja'akum rasulun, datang kepada kamu rasulun, seorang rasul musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan semua kitab-kitab dahulu. Tafsir mengatakan inilah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir Nabi sekali dah ada dah janji. Akhir sekali wahai semua Nabi, Nabi Adam ke, Nabi Nuh ke, Nabi Idris ke, akhir sekali akan lantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi akhir zaman. Mana plan dah ada semua dah. Kita ni hanya ikut dah tetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalan atas dasar ketetapan takdir dah ada semua dah. Summa kemudian ja'akum rasul, datang seorang rasul akhir, yakni tafsir mengatakan, Jalalain mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulun akhir sekali musaddiqul lima ma'akum, membenarkan bagi bersama-sama kamu kitab kamu itu. Maka bila ada benda macam ini, maka la tu'minun nabihi, kamu kena beriman dengannya. Mana yang last sekali pasal ini kisah Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, selepas kamu ini dah ada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad. Maka bila muncul saja Nabi Muhammad, kamu kena beriman dengan dia. Jelas dah. Dalam kitab mereka pun ada ni. Dalam kitab mereka pun dah jelas. Kitab Taurat pun ada, kitab Injil pun ada, tentang ada Nabi akhir zaman bersama-sama pengikut dia. Bila datang saja dia, kamu semua kena tinggalkan kitab kamu, beriman dengan kitab Al-Quran ini. Dalam Quran surah ada cerita surah Fatah. Surah Fatah, tengok surah Fatah kejap. Surah Fatah ni habis Hamim, penghujung Hamim. Bila Hamim akidah, surah Muhammad, surah Fatah. Kita tengok kejap ayat akhir surah Fatah. Nak membetulkan, membenarkan kitab-kitab mereka. Jumpa surah Fatah. 40 selepas Muhammad. 48 Okey, surah Kemenangan 48. Akhir sekali, ayat akhir sekali. Ayat akhir sekali, ayat 29. Ayat 29. Tengok dalam kitab-kitab mereka ni, Muhammadun Rasulullah, jelas dah nama. Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahma'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat mathaluhum fil Injil. Semua ada. Nabi Muhammad pun ada, sahabat-sahabat ada, semua ada dalam kitab Taurat, kitab Injil. Jelas semua dah. Maka mana kalau wahai orang Nasara, wahai orang Yahudi, kalau kamu jumpa perkara kitab kamu, itulah kitab yang ori. Tapi kalau tak ada kitab kamu tentang cerita ni, itulah kitab kamu tadi telah dipalsukan. Maka kena ikut sebagaimana Nabi dan sahabat telah jelas perkara-perkara ini. Tengok balik ayat 29 surah Al-Fatah tu. Balik sebenarnya ke surah Al-Imran ayat 80. Yang mana sahabat tu yang empat tu kau? Ada semua sahabat Nabi. Dipanggil, kalau Nabi kita dipanggil sahabi. Kalau orang Nasara dipanggil Hawariyun. Orang yang rapat dengan Nabi itu golongan-golongan radhiyallahu anhum.
Maknanya Nabi, sahabat-sahabat Nabi semualah yang Allah redha ahli syurga. Sebelum tabi'in lah, Nabi sahabat lah, sahabi lah. Bismillah. Maknanya hebat orang yang macam sahabat-sahabat Nabi ni Allah nyata ke dalam Al-Quran. Tengoklah bagaimana amalan-amalan mereka kan. Dan tadi kita nak tadi bagaimana dia apa tadi Robbaniyin tadi. Mana tak ayat apa dia? Nombor 1. Maknanya Rasulun musaddiqul lima ma'akum, membenarkan kitab-kitab kamu tu sebenarnya. Dia membenarkan kitab-kitab kamu tadi. Maka la tu'minunna, so kamu beriman dengannya, bihi dengannya. Pertama. Lepas tu wala tansurunnahu, dan sungguh kamu akan menolongnya. Kena tolong dia. Dalam satu hadis, mana bila Nabi akhir zaman ni ada, maka setiap Nabi yang ada lepas tu, dalam perjanjian tu, Nabi tadi kena tolong. Nabi akhir zaman ni, kalau dia hidup lagi. Cuma dalam hadis Nabi yang sahih, satu hadis Nabi yang sahih, Nabi kata, mulai hari ni, 100 tahun lepas ni, semua kamu akan mati. Tak ada hidup. Maknanya nak cerita di sini Nabi-Nabi dahulu tidak ada hidup kecuali Nabi Isa saja. Pasal Nabi Isa wujud untuk tolong Nabi akhir nanti. Untuk membantah, berhujah, setengah faham mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Tidak ada. Dalam hadis Nabi tadi tidak ada. Hujah yang pertama. Hujah yang kedua, ayat ni lah hujah yang kedua. Ayat nombor 1 ni untuk berhujah. Tidak ada orang hidup, ialah hanya yang Allah nyatakan ini Nabi Isa alaihissalam saja. Pasal apa? Pasal kalau Nabi Khidir ada, mesti dia kena muncul. Dia kena muncul, declare diri, bagi tahu aku Nabi Khidir, nak bantu Nabi Muhammad bila berperang dengan musuh-musuh tadi. Tidak ada. Tapi hujah orang yang berfahaman pelik-pelik, dia kata Nabi Khidir jumpa dia malam tadi, cerita dia sekian-sekian. Itu bukan Nabi Khidir. Itu Khidir lain. Itu Muhammad Khidir. Palsu. Tak ada. Pasal hujah. Hadis Nabi tadi hujah satu, ayat ni sebagai hujah dia. Kalau ada, mesti dia muncul diri, mesti menolong. Kalau tak menolong, tak boleh. Pasal dia dah ada perjanjian dengan Nabi. Kalau ada Nabi akhir zaman, kalau kamu ada lagi, pergi tolong dia. Itu Nabi Isa datang balik, akan tolong balik. Satu memang satu ajaran lama, ajaran golongan-golongan yang kawan-kawan kita tu percaya dengan ni. Percaya memang percaya. Berhujah pasal menjadi. Seru Nabi Khidir menjadi orang ke laut lah. Pasal dia kata Nabi Khidir duduk ke laut. Ada masalah gelombang ke, nak tangkap ikan ke, seru Nabi Khidir. Maka banyaklah kebaikan-kebaikan daripada itu. Bila banyak, takkan tak percaya. Kalau kita sendiri lah, susah lah, suruh Nabi Khidir, jumpa nampak. Percaya tengok tu. Kebenaran bukannya dengan keredaan dia. Allah saya dengan menolong, memberi kebenaran atas permohonan jin tadi, Allah izinkan. Dengan syarat. Kadang-kadang kesesatan tadi. Nampak banyak pahaman-pahaman macam ni. Maka kita kalau kata Khidir masih hidup, baca ayat nombor 1 ni. Baca hadis tadi. 2. Jelas. Tak ada boleh. Pertikar dah. Di dalam Al-Quran, walaupun tidak ada nama dia, maka tafsir mengatakan, pasal dia tahu ilmu laduni. Allah bagi ilmu. Masa kisah tu ada. Tapi walaupun Allah tak bagi tahu nama Nabi Khidir ketika itu, tapi semua ahli tafsir mengatakan itulah Nabi Khidir. Kerana dia Allah nak tunjuk pada Nabi Musa, ilmu kamu tak cukup lagi pasal kamu tahu ilmu syariat saja, ilmu manifat, ilmu laduni, kamu ada hamba aku yang tahu, belajar dengan dia. Itu dia belajar. Jangan tanya kan, pasal dia tahu ilmu gaib. Tapi Nabi Khidir pula tahu ilmu gaib kan Allah bagi tahu dia. Sebab tu dia tak tahu ke tu. Mana boleh ahli syariat bila buat zalim mesti Nabi Musa marah. Pasal melanggar syariat.
Tapi dia tu Nabi Khidir kata pula, aku langgar syariat kan aku tahu apa akan berlaku masa depan. Jadi kamu tak tahu, aku tahu. Sebab tu aku boleh buat. Kamu jangan larang aku. Kalau aku tak buat, mudarat lebih besar lagi. Tapi sebab kita sebagai manusia tak tahu benda gaib, hanya berdasarkan syariat sahaja, langgar syariat. Betul lah apa yang Nabi Musa AS tegur Nabi Khidir tadi. Pasal dia janji dah tak boleh tanya, dia stop itulah. Ada orang kata pula, oh kalau boleh tanya lagi, semua kita tahu benda-benda gaib ni. Dia reka lah. Dia reka, mula-mula reka lah ilmu-ilmu yang menggunakan akal mereka. Boleh? Jangan buat satu fahaman itu Allah Ta'ala alam. Dua perkara yang Quran dengan hadis tadi memang menolaklah hujah. Ada manusia yang hidup masa Nabi kata selepas 1 tahun tidak ada orang hidup dah. Pada itulah Nabi cakap tadi. Lepas tu wala tansurunnahu, dan suruh kamu akan menolongnya. Maka tengok ni Allah kata qala, maka Allah berfirman. Janji ni. Nanti Nabi tu dah berjanji. Dengan semua Nabi ni, panggil Nabi Adam, semua Nabi ni janji semua. Ada, kalau kita sekarang ni macam buat sign agreement lah sekarang ni. Tak, dulu tak ada. Dulu Allah firman je lah dengan wahyu dia lah. Aqrartum, apa kamu tak mengakui? Wahai semua Nabi-Nabi, aku jangan bagi kitab kamu, bagi hikmah pada kamu ini. Tak. Apa kamu janji nak tolong Nabi akhir zaman kalau kamu ada lagi? Aqrartum, ada kamu kena mengakuinya. Lepas tu wa akhadtum, dan kamu telah mengambil ala zalikum, demikian perjanjian ini isri, perjanjian yang betul-betul penting, perjanjian yang sangat penting, yakni kamu mesti saling tolong Nabi akhir zaman. Hebatnya untung kita akhir zaman, ada Nabi akhir zaman, begitu power Nabi kita di kalangan Nabi-Nabi lah, di kalangan ada kelebihan-kelebihan di kalangan Nabi-Nabi ini. Tapi jangan condemn Nabi lain. Ada kelebihan masing-masing. Pasal kita umat akhir zaman ni, kita kena beriman dengan semua Nabi. Dah, yakin semua Nabi ada kelebihan. Tapi, di kalangan Nabi tadi, Allah buat. Dan ayat baca mana? Ada perbezaan-perbezaan di antara Nabi-Nabi pun. Nabi lagi tinggi. Lagi tinggi di kalangan mereka. Ada Nabi Ulul Azmi. Di kalangan Nabi, penghulu Nabi. Ada kelebihan-kelebihan. Akhir, pasal apa? Kelebihan pasal akhir zaman dah. Tidak ada dah sebab dia. Quran pun, ni. Kiamat, sebelum kiamat, ini je yang kita ada, yang kita boleh tengoknya. Maka aqrartum wa akhadhatum ala zalika isri, maka kamu mengambil atas perjanjian dengan perjanjian besar ini, wahai Nabi-Nabi semua. Tengok apa kata Nabi Mu suka ke tak suka ke? Macam mana ni? Allah sebenarnya Nabi ni. Qalu, semua Nabi-Nabi akan berkata, aqrarna, kami telah mengakuinya. Nabi ceritalah, kami telah mengakuinya. Maka qala, Allah berfirman, qala fashhadu, maka saksilah oleh kamu semua Nabi-Nabi lah, saksilah kami semua, wa ana, maka dan aku bersama kamu semua, minasyahid, di antara sebagai penyaksian atas perkara ni. Maknanya kena faham satu, sebelum Nabi dilantik Nabi, Allah pegang janji dia, Nabi akhir zaman ini kena tolong. Maka atas itulah, maka Nabi Isa selepas Allah turunkan balik nanti, nak kiamat nanti, Nabi Isa akan mengajar balik kepada agama Islam. Nabi? Isa mengadakan Nabi naik ke atas. Allah kata kena semayang 5 tu. Yalah. Tapi dia tua, Nabi Musa pesanan Nabi. Dari Muhammad Ta'ala, kamu mana kalau kita 50 ni? Betul lah, betul. Hikmah dia lah, maknanya antara hikmah dia. Betul lah. Tapi setiap Nabi kita kena puji dia. Setiap Nabi bagus-bagus semua. Puji Nabi ni. Kita boleh berbeza kita dengan agama lain. Kalau Nasara, dia hanya percaya Nabi dia aja. Lah, dia percaya Nabi kita. Orang Yahudi, dia agama Nabi dia aja. Nabi kita, tapi kita tak ada. Dalam hati kita pun tidak ada kita benci dengan Nabi lain. Tak ada kan? Tengok. Bagaimana Allah masukkan kelembutan hati kita. Bagaimana Allah masukkan kelembutan hati orang Islam supaya tidak ada perasaan benci, nak marah, dengki kepada Nabi-Nabi yang lain.
Tapi tidak pada agama yang lain. Berbeza. Berbeza maknanya itulah ilham yang Allah telah masukkan fitrah kita supaya beriman semua dengan nabi-nabi dan kitab-kitab lain pun. Lalu akrona kami telah mengakui maka saksi semua minasyahid maka saksi semua itulah selesai. Itu maknanya terjawab dua persoalan kat sini. Dah. Itu setiap nabi bila habis peringkat mereka kena beriman dengan nabi akhir zaman dan sahabat-sahabat nabi pun dia kena ikut sebagai umpama sahabat-sahabat juga. Kita pun kena menolong Nabi juga kan. Itulah. Sebenarnya kita lagi-lagi teruk lah. Kita lagi-lagi kena tolong lah. Sebab tu kita ni berbeza dengan kita baca bahagian surah Awas apa ni kan. Dalam bila Nabi Isa ni, bila orang datang nak bunuh Nabi Isa menyeru kepada golongan Al-Hawariyun. Wahai Al-Hawariyun dah, siapa di antara kamu yang boleh bentuk bersama aku ni? Maka itulah Allah tadi. Tapi dalam orang Islam, dah banyak dalam ayat-ayat Al-Quran, saya tak ingat itulah, yang mengatakan Allah sendiri suruh kita ni tolong agama Allah. Nabi Isa tolong Nabi Isa. Kita mendarat, suruh sendiri, bantu agama aku. Mana salah satu cara nak bantu agama Allah? Kita malam ni lah. Bantu agama Allah ni, Quran dia je. Quran dia betul-betul menyebarkan Al-Quran. Mana baca Quran, faham Al-Quran, sebar Al-Quran, muzakarah, tadarus Quran tadi. Bukan macam tadarus. Susah tebak lah. Tadarus Quran baca nak melancar tu, susah tebak. Tapi tak mau kena lagi. Kena baca dengan memahami untuk beramal dengan dia tadi yang lebih dititik beratkan. Maka bila kita itu baru kita bantu agama Allah. Kalau tidak, tak bantu agama Allah. Kalau kita buat tak cana dengan kitabnya, pasal kitab ini dia akan tanya bila kita pergi menemui dia nanti. Ini kitab ini akan teruk kita ni dalam Quran kita ni. Dia akan jadi pembela kita ni. Oh, tidak malam aku tengok yang gua merah tu ada kelas Baik Allah bagi syurga dengan dia lah. Pembela. Dia punya fahaman kalau boleh siapkan Islam jais kan. Pun Asy'ariyah. Macam dua ustaz pun dia katakan nak bawa dia balik ke pemikiran yang batal. Biarlah pasal kita kena ingat satu lah, pasal memang itulah kerja-kerja syaitan ni kan. Sebagian besar sebablah kita ni dalam hadis kursi tadi hanya 1/1000 saja. Tapi Ustaz, apa yang Nabi mengatakan ni? Punca berulang-ulang benda yang dengki, sombong, jahil, yang asalnya ialah Allah tak buka. Saya tengok Ustaz puncanya, kebanyakan tempat belajar tafsir Al-Quran ni kurang sangat. Dia akan berkait-kait dengan itulah memang pasal asas kesesatan ataupun punca masalah ini ialah pasal apa dalam Al-Quran jelas ni. Kerana kita ada musuh nombor satu, itu je punca asalnya. Memang Allah buat sejarah Al-Quran macam tu. Semenjak penciptaan Nabi Adam lagi. Inah orangnya. Inah makhluk yang akan halang kita daripada buat perkara ni. Cuba tengok surah Al-A'raf ayat 279. Penutup ya. Tengok ayat Al-A'raf. Al-A'raf surah 179 lebih lah. 179. Saya bukan Masya Allah, 9 kan? Silap. 16. Masya Allah. Ayat belah-belah ya. Ayat 10, 11, 12 semua sekali tu. Ke-17.
Tak ada. Ya. Dia kata kira 12 mana kat tu kalau buat kamu qala zuni ni qala ini qala ni ayat 17. Ayat 17. Dia cerita pergaduhan iblis dengan kesombongan iblis manusia ni. Tengoklah sekali ya. Iblis kata memandangkan kamu sesatkan aku, kamu halau ke bumi lah, ke dunia lah. Maka iblis kata qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Bagilah tempoh pada aku hingga hari dibangkitkan semula. Mana nak kubur nak cek lagi. Nak kubur, minta lagi. Mana hari bangkit semula baru dia nak mati iblis ni. Dia minta kan, tengok qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri tempoh aku lah wahai Allah supaya umur aku ni hingga dibangkitkan semula baru aku mati. Maknanya dalam kubur tu nak lagi kita ni. Bahaya ni. Lepas tu Allah kata qala innaka minal munzari. Aku bagi tempoh dengan kamu. Allah izinkan. Tapi dia tak bagi yang itu dia bagi ke kiamat. Dia tarik sikit satu tempoh. Allah bukan bagi sepenuhnya. Allah bagi hingga kiamat. Matikan semua iblis ni. Tengok tengok dia kata qala fa bima aghwaytani. Iblis kata oleh kerana engkau menyebabkan aku sesat wahai Allah. Tengok kamu sokong sangat manusia ni, tengok ni. Dia marah kita ni. Oleh kerana manusia ni kamu sesatkan aku wahai Allah. Macam itulah. Kerana Adam ini kamu sesatkan aku wahai Allah. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan mengambil tempat supaya boleh halang manusia ni supaya boleh masuk syurga. Sumpah dia dah. Maknanya Haji Sani tanya tadi, kenapa jadi macam ni? Ini pun asal dia lah. Tengok lagi. Summa kemudian. Summa kemudian. La'atiyannahum. Sungguh saya akan mendatangi mereka. Tengok ni. Syaitan janji bersumpah ni. Bukan main-main. Depan Allah. Berjanji bersumpah. Memang betul dia macam ni. La'atiyannahum. Sungguh aku tengok mereka. Mimbaini. Depan, ID belakang, wa min khub belakang mereka, wa an im di tangan kanan mereka, wa an syama kiri mereka. Langsung tidak ada ruang kita ni keliling oleh sumpah iblis ni. Cuma kita tak nampak dia. Ya kalau nampak kalau tidur kita tak nampak dia. Mana dia berjanji dengan Allah dah. Dia bersumpah depan Allah. Wahai Allah, kerana manusia ni kamu sanggup pinggirkan aku. Antum lebih kebaik bahasa dia lah. Kerana manusia ni kamu lupakan aku, wahai Allah. Aku berjanji akan mengganti kamu untuk menyesatkan dia ni supaya pergi ke syurgamu. Dengan cara aku kerahkan geng-geng aku. Kerahkan bala tentera aku yang lebih ramai daripada manusia. Duduk depan, belakang, kiri, kanan kumuh kita ni. Hingga tidak ada ruang badan kita ni tidak dikerumuni oleh iblis ni. Kita nampak. Tak nampak. Maka tengok dia kata ni. Wahai Allah, wala tajidu. Wahai Allah, engkau akan dapati. Dia yakin. Wahai Allah, pasti kamu akan dapati. Apa dia? Aktsaruhum. Kebanyakan mereka syakiri, bersyukur kepada kamu, wahai Allah. Bersyukur yang ni apa dia bersyukur? Taat dengan dia lah bersyukur ni. Dan bersyukur ni kolbi kita ni mengatakan Allah segala-galanya, Allah besar, Allah sebagainya, lafaz, ucapkan lafaz, dan dengan fi'li ialah menambahkan ketaatan kepada Allah. 3 perkara syukur, maka 3 tadi tidak ada pada kita. Hanya 1 nisbah 1000 je. Masya Allah. Nyayalah takdim. Itulah kita kena bergantung harap dengan Allah. Berdoa dengan dia, masuklah kita dalam golongan orang yang sikit tadi. Tengok apa lagi Allah kata. Allah dah. Allah kata apa? Ukhruj minha. Keluarlah kamu darinya, dari syurga ni. Maz'uman madhura, dengan keadaan hina dan terusir. Lepas tu tengok apa ni kita ni. Laman tabi'aka minhum. Sesiapa yang ikut kamu. Yang ni orang yang
jauh dengan kitab dia, orang tak taat dengan dia, orang berjaya, dia bisik ni. La'amla'anna jahannam. Memang takdir dia, aku nak humban dia ke dalam neraka jahannam. Kalau semua hamba aku pun ikutmu, semua hamba aku humban. Memang itulah takdir aku. Tapi takdir aku 1 ni 1000. Satulah termasuk hamba aku yang sikit sangat yang berjaya tergolong daripada golongan, insya-Allah, seumpama majlis-majlis kita malam ini. La'amla'anna jahannam minkum ajma'in. Semua sekali, masya-Allah. Itulah mana jawab persoalan Haji Tuan Haji Sari tadi. Itulah puncak asas dia pasal syaitan. Dan kembali balik pengajian kita, untuk elak syaitan ini menjadi kawan kita, tipu kita, apa lagi? Apa ayat dia tengok? Surah Az-Zukhruf, tengah ngaji tak? Wa man ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Sesiapa yang tak nak mengaji, memahami Al-Quran, Allah hukum letak syaitan. Lalu apa dah? Hukum mana kita ni? Tak mengaji Al-Quran, tak mengaji Quran, memang syaitan lah kawan kita. Wa innahum yasuddunahum 'anis sabil. Halang kita buat baik ni. Nak mengaji Quran, dia halang. Nak pergi mengaji Quran, semua dia halang. Allah. Pasal hukuman. Betul hukuman. Kenapa? Jauh dengan Al-Quran. Satu lagi, wa yahsabuna annahum muhtadun. Buat jahat pun tak apa, nak baik. Tak pergi mengaji ke, tak bersolat berjum'ah ke, tak jadi ahli sunnah ke, tak apa. Kita orang ramai. Kita majoriti, apa takut? Dia rasa majoriti itu merupakan kebenaran. Maka golongan-golongan majoriti ini Allah nyatakan baik di dunia. Memang rapat, memang kamcing betul di dunia. Surah Az-Zukhruf juga belakang. Rapat. Tidur sebantar, makan sepinggan. Tapi bila pergi ke alam akhirat saja, mereka akan menjadi bermusuh di antara satu sama lain. Yang menjadi kawan rapat di akhirat ialah orang yang bertakwa tadi, orang yang ciri-ciri yakni Allah lah, itu saja ya. Batu dua cara dia, kita akan jadi teman malaikat bila kita dapat dengan Al-Quran. Batu hari-hari kita kena usahalah Al-Quran sebati dengan jiwa kita, barulah kita boleh menjadi Allah. Ini malaikat akan menjadi kawan kita. Nak jahat sikit pun malaikat tolong tegur kita. Kawan, jaga-jaga sikit. Pertama, tegur pertama. Yang kedua, terlanjur mana kita masuk. Setiap manusia yang tak lepas daripada buat dosa. Percayalah, dengan suami dia marah lagi lah. Berdosa lah. Tapi bila marah suami kita, dia pernah malaikat bisik. Berdosa puan, kalau kamu menggunakan suami yang tengok bisik. Maka cepat-cepat isteri tadi minta maaf dengan suami. Pasal apa? Malaikat tadi. Malaikat tadi tukang bisik kepada orang yang kawan dia, yang dia sayang. Pasal apa dia sayang? Pasal innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Hingga akhir ayat. Bagaimana orang Al-Quran, Allah, bagaimana malaikat akan ambil tempat syaitan menjadi teman, menjadi korin bagi kita. Syaitan akan halang kita, malaikat akan halang kita daripada buat dosa. Dan kalau kita buat dosa, dia tukang memperingatkan kita untuk bertaubat. Maka hidup kita penuh dengan penghapusan dosa. Hingga mati nanti, mereka panggil lagi kita ni. Jaga lagi, nak mati kita dia jaga lagi. Nak alam barzakh dia jaga lagi. Nak pergi pada masyarakat dia jaga lagi. Hingga syurga. Ada lagi mereka menemani kita, Masya Allah. Pasal apa? Al-Quran. Tauhid. Yang baca Quran, tapi tak tahu macam mana. Tapi boleh satu bab. Ada pahala ada. Cuma kita risaunya, nak petunjuk tadi. Boleh tak apa. Boleh baca. Memang dituntut. Tapi bila baca Quran berulang kali, insya-Allah Allah akan, mudah-mudahan Allah akan minta supaya kita faham lah. Pasal banyak ayat-ayat Al-Quran tekankan supaya pemahaman lagi penting daripada tu lah. Kena faham. Barulah kita takut dengan Allah, baru ada petunjuk. Pasal doa. Bila kita baca tanpa doa, tak pahala. Tapi kita khawatir akhir sekali syaitan akan menyesak kita. Pasal penting faham tadi, bila kita faham, kita meletakkan setiap ayat tadi dengan berdoa dengan Allah. Bila berdoa dengan Allah, maka ketika itulah mujizat Al-Quran akan menyelesaikan segala masalah kita, diberi petunjuk.
ampunkan dosa, menjadi pembela kita. Kalau tidak, Quran tu satu lagi akan menjadi pendakwa. Dipanggil apa tu? Hakim pendakwa raya. Pendakwa raya, bukan pembela, pendakwa raya. Dia akan cari usaha. Pembela syurga kan? Pendakwa, nak dakwa. Dia cari masa je. Oh, dia aku tengok dia ni orang mengaji Quran rumah surah Haji Mahmud, dia tengok TV rumah dia. Orang lain mengaji Quran, dia tengok dia makan durian rumah dia, keluarga. Dia akan cari, Quran cari. Oh, kamu lupa aku. Pendakwa, dia akan cari ruang kehidupan kita seharian yang kita jauh daripada dia, dan dia akan cari ruang tu lah. Bukan teknikal ni, dia cari poin yang dia boleh umbang kita ke jahanam dengan minta dengan Allah. Wahai Allah, dia jauh kitabmu, umbangkan dia. Cari masa. Jadi kalau kita termasuk gagal kita bab ni, takut kita khawatir Al-Quran akan berusaha berdoa dengan Allah, minta dengan Allah, bagai bukti kepada Allah supaya pilih kita untuk diumbarkan ke neraka jahanam lantaran jauh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu. Asalnya kita kena dia macam tu. Ya, memang disusul kemudian. Itulah memang asas Quran ini manual kehidupan kita. Salah satu benda yang kita boleh nampak hari ini yang Allah mujizat kita boleh nampak. Nak hingga kiamat ada benda ni. Bukan Quran sajalah yang orang dulu, kitab masing-masing. Pasal dia ni kita boleh kenal Allah. Allah nak berbicara dengan kita, ini ya surat cinta daripada Allah. Nah, kalau kita bercinta zaman dulu lah, mana mungkin kita baca surat cinta? Kan? Kalau baca surat tu nak hantar balik tahu bedak lagi wangi. supaya kekasih kita suka surat kita. Tapi jampi macam-macam lah. Tapi surat cinta daripada Allah macam mana? Kita okey alhamdulillah, kawan-kawan kita yang lain lah. Maknanya gomok tinggi tapi bukan kita nak mengatakan memang syaitan akan halang kita daripada mengaji Quran. Ayat kita hafal dulu kita kata kalau hafal surah apa tu surah Tabarakallazi tu Al-Mulk tu senang sikit aku boleh. Itu pun kadang-kadang miss juga nak baca. Maknanya syaitan akan sekat. Dia tahu baca Quran ni, dia tahu Quran ini akan pembela kita, dia akan halang kita dengan ayat tadi, 4 penjuru tadi, sekat kita